Hi guys, welcome back to my channel. So sekarang aku dekat mana ni? Colmar, Berjaya Hills, Colmar. Aku dah lama gila tak buat vlog, and this is the first vlog yang aku record guna DJI Action 6. Perlu ke bagi tahu? Tak kisah dunia nak kata apa, kita tetap jadi diri kita. Di setiap langkah dan masa, kau selalu ada bersama. Cuaca sini boleh tahan tak Panas tak? Sejuk apa ni? Aku pakai baju tebal ni tau. Oh. Sekejap lagi ni, habis kita orang dah berjalan dekat Colmar ni, kita orang nak ke Japanese Village tu Japanese Village tu. Ya, kita settlekan kat sini dulu. Dia kata dilarang ambil gambar, yang kita buat video je tak apa. Tak, orang nak gambar. Oh. Sini cantik tapi panas. Kat sini memang sasar ramai sebab sekarang tengah cuti. We continue our journey. Kenapa gelap muka aku? Ya Allah. Ya Allah, patutlah muka aku gelap gua tahu tak? Sebab tadi DJI ni ada filter. So sekarang aku dah off filter dah. Aduh. Dah setengah jalan ni, tapi tak apalah. Redha je lah. Oh, tiba-tiba ada Starbucks guys. Tak ada model nak record. tak ada modal lah. Kita tak ada apa-apa sangat lah kat sini. Ini lebih kepada macam homestay nak kat sini kan. Banyak tempat rumah je. Kalau macam stall-stall dia tak banyak. Kedai makan pun tak ada sangat. Ada pun yang macam dinner punya restoran. Kita orang first time datang sini. So memang kita orang tak tahu ada apa dekat Colmar ni. So ya. Apa tadi? Okay, nak makan apa? Halal. Oh, ni buku. Nak air tak? Mana? Tapi kat bawah kita tak jalan lagi. Okay, so aku nak letak coin for wishing well. Nah, yang masa itu ke? Allah sembah Buatlah dia punya ajaran dia tu. Okay, so hari ni kita punya videographer, tapi dia tengah record. Sedikit lah, singgah jalan di air. Aus. Take and go. Take and go. Ada air ni je. Leka. Lah, ada tu je. Belakang ni lagi lah. Tengah. Ramai orang. Nasib cuaca dah macam kurang panas. Cuma dia bahu je lah. So sekarang kat atas ni kita orang dah habis jalan-jalan. Nak tengok kat bawah ada apa. Ya Allah. Oh kenapa? Sorry tak perasan. Tak payah dah. Ingatkan Pasir.
Yang aku main jalan je, benda tu kena bayar RM10 nak masuk. Sorry. Tak perasan lah dekat tepi tu. This is basically macam tempat macam budak-budak punya lah kat sini. Dia macam Disneyland lah tapi murah punya lah. Apa dia? Dia macam Disneyland tapi yang murah punya. Ya. Ini macam rumah Tiger Band. Nyau. 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 Macam ambil kaki dia. Kaki dia. Kaki dia comel. Tahu. Aku dah start panas ni. Betul agak panas dia ni. Tak ada apa-apa ni. Uncle tak larang tu. Tak. Sebab dia tahu ni tempat dia. Oh ya. So sekarang untuk kita berjalan dekat Koma ni dah settle. Next station kita akan ke Japanese Village. Let's go. Right now we are heading to Japanese Village. Kita tak tahu sebenarnya macam mana nak ke village Japanese ni. Tapi jalan je. Kita redah sahaja. So finally we are arrived dekat Japanese village ni. Kita orang nak kena naik tangga. Boleh tak naik 88 anak tangga ni? Termasuknya tinggi. Kalau batu cave ada 100, so tinggi lah juga. Korang yang tengok video-video aku ni, kau jangan cakap aku tak brisk walk Aku dah brisk walk kat sini. Kau jangan macam-macam 80 lebih anak tangga kat sini. Cukup lah tu brisk walk. Plus sekarang ni aku tengah lapar. Dia suruh pula aku naik tangga 80 lebih tangga ni. Tapi tak cantik mana pun. Selamat berjalan. Pengen tak bawa dah. Doktor psychiatric yang tengah tengok video ni, jangan cakap saya tak brisk walk. Saya dah brisk walk dah kat sini Bukti. Is it the only one way to go up? I am fat, auntie. How can I want to go up there? Tired lah. Yes. No any sun. Petang-petang macam ni dia suruh aku jogging pula di atas. Dia sebab teringin kan nak tengok apa yang ada kat atas tu. So tak apa. Dia macam sekali semua hidup je. Ni aku dah tahu. Ini first and last aku datang. I'll never come back after that. Aku ni dah ada semput. Dia macam salah time datang sini pakai baju yang setebal macam ni. Korang yang datang sini, aku sarankan janganlah pakai baju yang macam aku ni ya. Pakai baju yang nipis. Kalau boleh lipis je lagi. Perempuan tu pakai bra je. Ada macam siapa? Nenek kita sini ambil gambar dulu, kita buat rekod. Nanti 7 minit tak payah beli pun tak apa. Tidak Dia suruh kita gambar. Nak sekali tak? Landslide on the cliff edge.
Korang tengoklah cahaya matahari tu ha. Agak-agak kalau nampak cahaya matahari menyinar kat atas kepala ni, sejuk ke panas? Tapi dia rasa macam sejuk panas macam tu lah. Dia macam mix sikit. Tapi kita orang nak sampai dah. Yes. Aku dah ngantuk dah sebenarnya tadi. Supposedly aku nak macam rehat sekejap dalam kereta sebab penat. Plus pula memang bangun pagi. And then Pagi cerah kita melangkah dengan senyuman yang tak pernah lelah. Cerita lama kita ulang lagi, ketawa sampai lupa diri. Tak kisah dunia nak kata apa, kita tetap jadi diri kita di setiap langkah dan masa. so sekarang kita orang dah sampai dekat village Japanese. I'm so freaking tired right now. Oh, ini untuk kalau macam korang nak sewa kimono punya baju kat dalam ni, boleh sewa. Right now kita nak turun ke bawah, nak pergi ke village punya Japanese. Tak lalu je. Okay, behind me, this is the Japanese village. Korang boleh tengok sendiri. Aku dah sampai dan aku alhamdulillah dah berjaya. Walaupun tengah berpeluh, panas. So boleh tengok situ. This is how it looks like, the Japanese village. Nah, kenapa tiba-tiba speaker pula ni? Macam ni lah apa yang korang nampak untuk Japanese village ni. Simple but nice. Kat atas ni, dia masa perjalanan tadi tu je lah yang rasa macam panas tapi ada rasa sejuk lah. So, angin-angin tu semua. Cuma kalau dekat atas ni, terasa lah juga sejuknya. Dekat sini ada orang tengah buat video, korang boleh tengok. Kat sini macam ada feeling lah, macam kau nak jadi Japanese, kau jadi kat sini. Macam kita orang tak sewa Japanese punya kostum tu sebab tak apalah, aku dah berpeluh macam ni. It's okay lah kalau nak pakai benda macam tu, tak apalah. Mungkin aku kena tenang kot kalau nak berjalan ni. Nak turun. So maybe it should be okay kot kalau nak turun. Kau tak tadi naik. Penat. This is our planning untuk aktiviti petang. Hiking namanya. Rapat tak kena. Memang tak kena. Pakai tebal-tebal macam ni naik atas ni memang tak kena. Patut akan ni naik tracksuit dengan t-shirt je. Yes, Dengan betul. kasa sport. Yes, betul. Baru betul. kena. Betul. Correct. Okay guys, kita orang dah habis berjalan kat sini. Rasanya itu je lah kot yang village Japanese ni, kan? Rasanya tu je lah kot kan? Rasanya kan? Kita dah memang dekat atas ni. Tadi ada seorang abang akak tu pakai DJI juga, tapi dia pakai Osmo 3. Tiba-tiba aku jadi bodoh jap. Macam nak tekan apa ni? Nak buat apa ni? So ada punya remote kat tepi tu. Macam tu lah. Saja je nak cerita. So ni sekarang aku nak kena berhati-hati. Kenapa? Salah pula.
Oh, saya tu jalan naik tu alik. Mana sini? Tak naik China tu. Oh, okey. This is the craziest planning ever. Dia bukanlah planning pun. Dia planning lah. Benda siap aku cakap. Aku punya penat. Cakap pun tak betul lah ni. Okay, ni dia punya grocery dia. Saya nak air boleh? Okay. Hai. Dah. Dekat sana ada restoran, tapi tadi akak tu kata restoran tu dah tutup. Dia sampai pukul 5 je. Sekarang pukul apa? 5 tepat. Oh, dah tutup patutlah. So tak apalah. Ke bawah sana tu restoran. So it's okay. Kita beli air je sebab memang dah haus gila ni. Tak minum lagi air masak sehari. Baru rasa sejuk. Tak nak pergi toilet lah. Tak ada rasa nak pergi toilet? Tak ada. Sebab toilet kat belakang tu. Leganya. Terasa angin dia. Seronok siut. So dekat atas ni ada tatami spa. Maksudnya besar lagi lah kiranya. Tatami suit. Tatami spa. Ya betul. Tapi ada kat belakang atas lagi lah tu. Oh yang tu kita orang tak pergi. Tak apa. It's okay. You are now at 3,500 feet above sea level. Jom guys, kita turun. Turun lah pala aku excited. Sebab turun tak rasa penat. Angin dia. Bestnya. Sepatutnya kita kena naik waktu macam ni around like 5 PM baru sesuai sebab petang baru cuaca dia dah redup, betul sejuk. Tadi kita orang naik dalam 4 lebih, so macam nasi panas. Ya, ambil aura. So bila turun, kat sini tempat yang pics foto yang kita tak gambar tadi, dekat area sini. So korang kalau sampai, korang boleh untuk berhenti kat sini untuk tak gambar dulu. Harga gambar tu dia kata RM10 kan? RM10. So siapa yang berminat boleh berhenti dulu, takkan gambar. Yang mulut. Macam seal. Tembam pipi. Wih, lembut lah. Masa macam mana tu pun lagi. Tengah sejuk. Itu tu, tengah cuaca sejuk ni. Pakai slipper je lah. Okay guys, aku rasa this is the end of the vlog for today. I'm so tired. Tapi nak turun tadi tak rasa ni sangat, rasa okey je sebab dia angin tu lalu apa semua. So rasa macam okey lah, boleh lah. Cuma nak naik tadi tu je lah, macam sikit lagi lah aku macam nak jatuh kat tepi tu kan. Apa-apa pun rasa tercabar jugalah bila kita nak kena menaiki dekat atas tu 80 berapa tadi? 8,500.
Something like that lah. Ha. Tapi jauh jugalah bila kita nak naik ke atas tu untuk berjalan. But overall, aku rasa okay, aku rasa enjoy the journey untuk naik ke atas tu. Dia kan best kalau macam dia boleh niaga orang kat parking kat sini kan. Tapi tak ada. Maksud tak apalah. Okay guys, itu saja untuk vlog kali ni. I hope you guys enjoy for my vlog untuk bawa korang berjalan dekat sini kan. I'll see you guys soon insyaAllah. Thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe tau. InsyaAllah nanti akan ada video yang lain. Tengoklah, ikut mood lah. Okay lah guys, bye bye.